Umur masuk 40-an ke atas, rahim kita dah tak sama macam dulu. Hormon makin perlahan. Tapi jangan risau, rahim masih boleh dijaga kalau awak tahu caranya. 6 tips jaga rahim. Bila usia dah masuk 40-an sekuatu, elakkan estrogen dominance. Kurangkan makanan tinggi gula dan bahan sintetik seperti plastik dan pewangi tiruan. Estrogen berlebihan bermakna risiko fibroid dan sis naik tanpa sedar. 2. Jaga hati, jaga rahim hati. Yang banyak toksin akan ganggu hormon progesteron. Hati ibarat kilang hormon. Kalau dia lemah, hormon pun ke laut. 3. Aktifkan otot dasar pelvis. Buat senaman kegel 5 minit sehari. Elak rahim turun, terkencing dan bantu rangsangan semula. Jadi masa bersama suami. 4. Amalkan real food, bukan jamu keras. Fokus pada sayur, kekacang, chia seed, avokado dan air suam. Makanan penuh warna bantu rahim kekal sihat dan tak kering. 5. Tidur. Sebelum 11 malam, progesteron hanya diproses bila tidur nyenyak. Kalau selalu tidur lambat, hormon jadi tak stabil. 6. Amal FRT setiap pagi sebelum sarapan. Dalam FRT ada 24 nutrien penting untuk wanita. Dikairoinositol, stabilkan hormon dan kitaran inulin, bantu detoks dan lawas magnesium dan zinc, bantu tenaga dan kekuatan rahim. Bila hormon stabil, rahim rasa disayangi semula. Rahim kita dah banyak simpan cerita. Stres, penat, kecewa, anak, gugur. Usia 40-an bukan penghujung, tapi peluang baru untuk mula sayang diri semula. Komen 40-an tapi ready jaga rahim kalau awak pun tengah mula fasa ni. Dan tag kawan perempuan awak yang perlu tahu tips ni.